Hello guys, hari ni kita nak masak sayur goreng campur yang sangat sedap dan mudah untuk dibuat. Okey, jom kita start. Sebelum tu, yang mana belum subscribe to my YouTube channel, boleh tekan butang subscribe, okey? Thank you guys. So, bahan yang diperlukan adalah sayur sawi raja, carrot, cendawan, bawang besar separuh. Okey, bahan-bahan ni semua dah siap dibasuh dan dipotong. Okey, so mula-mula panaskan kuali dan masukkan sedikit minyak. Kemudian kita masukkan bawang putih. Bawang putih ni sebenarnya korang kena tumbuk ataupun kena blend, tapi hari ni kita nak buat versi campak-campak je. Malas nak tumbuk, malas nak blend. So, sedikit ikan bilis dan juga sedikit bawang putih. Masukkan dalam kuali, kacau-kacau sehingga keperangan dan masak. Kemudian masukkan separuh bawang besar. Okey, potong kasar-kasar macam ni pun okey. Sebab nanti bawang besar ni dia akan layu juga. Dan masukkan sedikit sos tiram. Sos tiram ni anggaran 2 ke 3 sudu macam tu. Masukkan sos tiram dan kacau-kacau. Okey, kacau-kacau sehingga bawang besar tu layu. Kemudian masukkan cendawan. Cendawan ni kita kena pastikan betul-betul masak sebab bahaya kalau makan cendawan yang tak masak. Okey, kacau-kacau seketika sehingga cendawan tu dah lembut sikit. Kemudian kita akan masukkan carrot. Carrot ni dah dibasuh dan dipotong kecil-kecil macam ni. Korang nak potong besar-besar pun terserah, ikut kreativiti masing-masing. Yang ni potong kecil-kecil. Masukkan carrot, kacau-kacau sehingga carrot tu lembut. Biarkan seketika. Okey? Dah tak sabar nak makan guys. Kemudian korang masukkan batang sayur. Masukkan batang sayur, biarkan batang sayur terlembut. Kacau-kacau seketika. Last kali barulah kita akan masukkan sayur sawi raja. Okey, kacau-kacau sehingga batang sayur lembut. Kemudian masukkan sayur sawi raja. Okey, masukkan ke semua. Sayur ni pun dah siap dibasuh bersih. Okey, kacau-kacau sehingga sayur tu mengecut dan lembut. Sekejap je kacau sebab sayur ni dia kejap je kecut. Okey, kacau-kacau. Kemudian boleh perasakan dengan cube patik ayam ataupun dengan Ajinomoto terpulang. Saya pakai secukup rasa. Okey, masukkan secukup rasa 1 sudu, sedikit garam. Okey, kemudian kacau-kacau sehingga sebati. And masukkan sedikit Ajisho black pepper. Okey, kacau-kacau. Sayur goreng kita dah nak siap guys. Bau dia sangat-sangat sedap. Sayur goreng campur ni sangat simple, mudah untuk dibuat dan sangat sedap. Korang nak makan, nak rata saja pun sedap. Nak makan dengan nasi putih bersama lauk lain pun sedap. Okay, selamat mencuba guys. Korang patut try buat resipi sayur goreng campur macam ni sebab sangat sedap, mudah dan cepat untuk dibuat. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.